Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir. Hari ni aku akan pergi ke Terengganu. Dan kita orang tiba-tiba nak pergi Terengganu ni sebab kita orang nak sambut hari jadi anak saudara aku Aduh. Inilah anak saudara aku ni. Nama dia Imani. Apa? 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 Cakap apa? Alam. Jom gerak. Ya. Tadi tu kita tu gerak 8.30 ke macam tu. Lepas tu sekarang dah pukul 10 tapi kita still ada dekat tempat yang sama. Sebab apa? Sebenarnya kita dah bergerak tau tadi tu. Cuma tiba-tiba teringat yang abang aku tertinggal drone. Jadi kita pun putar balik rumah, ambil drone. Lepas tu kita akan pergi semula. Sebab kat Terengganu kan ada banyak tempat cantik-cantik kan. So abang aku nak guna drone untuk ambil gambar daripada jauh, daripada atas macam tu kan. Cuma tertinggal. So kena balik semula, ambil drone, lepas tu pergi semula. Okey, tak apa, sekarang kita drone pun dah ada. And semua barang tak tinggal semua dah. Jadi jom gerak. Anak kambing. Lah ni pada main kelah. Ya ke? Maksudnya benda tu mudah lah dilatih pun. Mudah tu. Masuk kelas dah betul. Juga guys. Sejuk kan? Macam kat dalam peti. Restoran apa ni? QM ni. Celup tepung. Sup ekor masakan panas, sup tulang, sup gebok, telur bakar, ikan bakar, shell out, western. Okey lah, makan sini lah. Kita orang berhenti dekat satu kedai makan ni dan kita orang makan tengah hari dekat sini. So lepas kita So lepas kita makan ni, destinasi seterusnya kita akan pergi ke Masjid Kristal. Dah sampai. Dah sampai. Hai. Wede, dah nampak dah tu. Dia buat daripada kristal tu. Dia perbuat pada titanium. Video je. Dia pakai raket apa? Aku tempoh habis loading habis tu. Uish. Juga penunggu dekat masjid ni. Penunggu sedang tidur. Oi. Sekejap dia tidur. Kedai kat sebelah dia. Ni kalau mancing pun best ni. Ada semangat dia sambut birthday dia. Tahu jadi. Sampai jadi. Day money kan ni. Oi. Okay, kita nak cari tutorial cara nak buka peti ni. Mana ni? Mana tak malam? Macam susah aja. Iyalah. Tengah ambil gambar menggunakan drone, okey. Dia tak bergaya. 1, 2. Sekejap, 1, 2, 3. Yang ni guna kristal betul tak Kalau betul nak ambil sikit lah. Okey, lepas daripada Masjid Kristal kita akan pergi ke hotel. So sekarang ni kita dah sampai di kawasan hotel dekat tempat parking ni and kita akan cari bilik lah. Tingkat 6 kan? Tingkat 22. Okey, tingkat 22. Kalau kau tengok Sini. Kita bilang. Okey. Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey, kita review dululah. Ini homestay ni. Pandang depan ni ada meja makan yang kerusi dia tinggi sangat. Weh, naik kuda. Lepas tu di sebelah kanan ada sinki, ada koi, ada dapur,
Ini ada makan-makan ringan kena bayar ni. Ada pengembara menaiki unicorn ya. Lepas tu kat depan ni ada sofa, ada TV dan dekat sini ada tingkap macam tu lah. Itu dia. Lepas tu dekat sini ada 3 bilik. Ada. So untuk sekarang ni kita rehat-rehat dulu santai. Kita pun penat musafir. Lagi-lagi dah hitung time nak pergi ke Masjid Kristal tu. Itu bapak panas. Ya, tengoklah apa yang kita akan buat lepas petang ataupun maghrib macam ni lah. Lepas aku solat, aku tak tahu nak buat apa. So aku pun main Rubik, scroll TikTok, ngaji kejap dan lain-lain. Okay, sekarang ni aku dah solat jamak maghrib and isyak. Dan sekarang ni kita akan pergi mandi kolam. Ya, harapannya waktu malam-malam macam ni tak ada orang lah dekat tempat kolam. Jadi sunyi macam tu. Harap macam tu lah. Baju yang aku pakai untuk mandi kolam ni simple je. Yang ni baju yang oversize. Lepas tu seluar dah macam kain plekat. Jom gerak. Kakak. Kaki. Ada budak main pingpong, geng. Okey, jom masuk. Okay, so ini cara-cara nak terapun dalam air. Tadi tu time aku tengah berenang, aku tak nampak. Lepas tu dekat bahagian sini ada macam bahagian yang hancur. Tangan aku terkena. Lepas tu tercalar. Tak ada sakit mana, cuma kalau lama-lama ngilu juga. Lagi-lagi ni dalam air. Kolam ni ada dekat tingkat 10. Ni kalau lompat pun best ni. Ni bahagian yang hancur ni. Terkena dekat siku aku. Pedih siap. Ni kolam. Kita pergi mandi yang dekat sini pula. Mandi shower. Sejuk. Ada. Okey, sekarang ni aku dah selesai mandi dah. Apa semua ni dah kering. Dah pakai baju. Dah tukar baju apa semua tu. So lepas ni kita akan naik ke hotel. Akhirnya sampai juga. Kita orang dah mandi kolam tapi kita orang masih belum makan lagi. So kita akan makan di Drawbridge. Okey. Jom gerak. Dia letak sini. Letak balik las. Cuy. Oi, kaki musuh ni. Dah sampai. Dekat sini ada banyak barang yang korang boleh beli macam baju, patung penyu, selipar, makanan dan minuman dan lain-lain. Kita orang duduk dekat satu tempat lepak padang luas tu dan kita orang makan dan minum dekat situ. Di mana? Lepas kita orang makan, kita orang pun main Uno. Dah pukul 1 geng, bapak lewat. Kita orang pun terus balik dan tidur. Okay, so sekarang ni aku dah bangun daripada tidur, aku dah mandi, aku dah sok subuh dan sekarang ni aku tengah makan. Aku makan order yang aku beli malam tadi sebab malam tadi tu aku makan tak habis. Kita orang pun sambung main Uno dan lepas kita orang main, kita orang pun terus siap-siap baik. Baca macam mana tu? Iman? Okey, waktunya check out. Mana ya? Sejuk. Ada view kubur lagi kat sini. Estetik tu.
Kita orang semua pergi dekat Mayang Mall untuk makan tengah hari. Lepas makan, kita orang pun terus pergi main dekat arcade. Wop. Lepas main, kita orang pun pergi kat kedai kasut sebab tiba-tiba kasut Imani dia lenyap tanpa jejak. Tak apa, muka kat dia daripada gani. Macam muak. Dan lepas daripada semua tu, kita orang pun terus masuk kereta dan on the way balik rumah. Semasa on the way balik, kita orang ada berhenti dekat pantai penarik untuk rehat dan makan benda-benda ringan. Jom turun-turunkan benda-benda lah. So, itu saja video aku untuk hari ni. Lepas ni kita orang akan terus balik dan tak ada apa-apa dah aku nak tunjuk. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.